Jujurnya aku tak pasti aku suka ke tak Randy Orton ni Hill. Tak macam Randy Orton 2009 punya. By the way, minta maaf semalam tak sempat nak review SmackDown. Busy gila dengan raya kan. So tak apa, hari ni kita nak review sedikit. Dan aku pun baru habis layan. Aku agak kecewa sebenarnya dengan turn heel-nya Randy Orton ni. Sebab apa? Jom kita sembang kat dalam. SmackDown kick off dengan brawl di antara Drew McIntyre dan juga Jacob Fatu di luar. Sehinggalah Drew McIntyre ni bawa sampai ke ni Aldis cuba menenangkan keadaan, tapi disebabkan Jacob Fatu tu someone werewolf, habis daripada luar tu dia masuk, dia brawl pula dekat dalam ring. Sampailah Jacob Fatu buat ni high flying ni sampai pecah table announcer. Dua-dua dah collapse. Apa lagi, settlekan dekat situ. Lepas tu kita ada new WWE Tag Team Champion Damian Priest dan juga R-Truth. Selepas R-Truth mengangkat Jesse Meteor F5 lah, FU, Attitude Adjustment. Wow, bapak power orang tua ni. So Damian Priest pun macam betul ke aku menang dengan R-Truth ni? Sebenarnya ada isu juga disebabkan kenapa mereka menretronkan title MFT ni. Ada sebab yang nantilah esoklah aku sembang sebab. Danhausen sekarang ni dah pandai menipu. Candice LeRae ni minta tolong betulkan si Johnny Gargano ni. Danhausen minta RM20, dapat RM20, lari dia. Lepas tu start match antara Frazier versus MCMG, yang di mana match ini agak kontroversi sedikit selepas Candice LeRae menolong MCMG. Nampak muka Alex Shelley tu agak pelik. Ada something ni. Jangan-jangan Candice LeRae ni main kayu 3 dengan Alex Shelley ni sudah. Randy Orton punya segmen aku agak kecewa sedikit selepas semalam minggu lepas kita dapat tengok yang dia turn heel. Ramai yang nak tengok Randy Orton zaman-zaman tahun 2009. Lepas tu dekat Raw agak mengecewakan sedikit dia punya promo segmen. Lepas tu masuk ke semalam punya segmen, aku dah macam ini bukan Randy Orton heel yang kita nak. Dia kata dia serang Cody minggu lepas disebabkan entah dengar suara-suara halus yang menghasut aku. Aku tak boleh nak kawal. So dia dah lebih kurang storyline-nya macam si Belair tu, kau tahu. Aduh, ni macam tak shock sikit. Kita tahu Randy Orton ni kalau bawa watak heel memang gila mat. Tapi kalau dengan cara macam ni, tak nampak gaya macam nak menang 15 kali champion ni. Macam susah je. Aku agak kecewa sedikit. Sampai dekat backstage, dia pergi bantai pula si Matt Cardona ni. Tapi ada sambungan segmen ni. Sami Zayn versus Aleister Black. Lepas tu Trick William pun datang. Acah-acah nak tengok match ni. Lepas tu dia kacau Sami Zayn. Sami Zayn hilang fokus. Sami Zayn serang dia, naik atas, terus kena Black Mass daripada Aleister Black, menang. So aku rasa Sami Zayn dengan Trick William ni harus dia punya match feud je ni kena habiskan sebelum WrestleMania. Sebab dekat WrestleMania aku nak sangat Trick William ni menang US title, cabar si Carmelo Hayes tu. Aku tak nak tengok single match yang tak ada. Bukanlah tak ada storyline, ada, cuma storyline ni patut habis dekat SmackDown je. Dekat WrestleMania nanti aku nak Trick William ini menang US title. Segmen untuk WWE Women Champion Mami Rhea Ripley dan juga Jade Cargill. Amat panas. Yang mengejutkan, hujung-hujung tu yang mengejutkan. Lepas je si Jade Cargill ni turun, tiba-tiba Michin dan juga B-Fab datang. Aku ingatkan diorang nak bantai si Jade Cargill ni. Rupa-rupanya dia dah jadi geng lah mat. Dah kalah lawan Jade Cargill, dua-dua ni dah kalah, dia jadi geng pula. Kena bantai si Mami Rhea Ripley dekat atas tu. Aku mengharapkanlah ada Io Sky datang ke kan. Harap terbaring saja Mami kat situ. Lampu punya pasal hilang title. Lepas tu Tama Tonga cakap, aku dah nampak kau macam Roman dah ni. Sebenarnya ada isu di backstage sebab aku dengar cerita yang Tama Tonga ni kena denda daripada WWE sebab siapa yang layan TikTok Tama Tonga ni dia selalu buat POV masa rehearsal apa semua. Dia terbuat lah POV masa WWE tu tengah rehearsal apa semua. So dia kena denda lah. Sebab tu mungkin dendaan itu dia kena bayar something dan MFT terpaksa return title mungkin. Open Challenge United States Champion. Ada lagi Ilya Dragunov ni. Ini dah kali ketiga agaknya dia challenge si Carmelo Hayes ni. First dia kalah, second DQ tak silap aku, and then third dia pun dia kalah juga lepas dia buat tarik Tornado Moscow. Aku ingatkan dah boleh menang dah. Sekali hujung-hujung kena roll out daripada si Carmelo Hayes ni, menang. Ingatkan
si Ilya Dragunov dapat balik title tu? Tak dapat. Lepas tu kita ada Jelly Roll yang menenangkan Randy Orton. Nasib baik tak kena bantai Jelly Roll kat backstage. Aku dah cakap, ini kan tiba-tiba naik gila, naik share si Randy Orton ni, kena bantai Jelly Roll ni. Lepas tu kita ada segmen Kit Wilson call out Jelly Roll. Segmen ni berpoem. Bagi aku ni segmen yang agak bosan sikit lah sebenarnya. Dan ada pergelutan di hujung-hujung itu, Kit Wilson membantainya. Lepas tu Jelly Roll minta something daripada Nick Aldis, dan Nick Aldis menunaikan mereka akan ada match esok dekat SmackDown. Esok pula, minggu depan dekat SmackDown. Aku harapkan diorang ni settle dekat SmackDown lah. Jangan bawa ke WrestleMania lah. Nanti takut match bosan. Kalau tambah Danhausen aku. Lepas tu kita ada title match untuk WWE Women Tag Team Champion antara The Irresistible versus Bella Twins. Match best, tapi bila je dapat tengok Alexa Bliss dan juga Charlotte Flair masuk dalam ring, dalam diorang punya tengah fight ni, nak tengok diorang punya match, aku dah rasa tak sedar hati lah. Aku cakap ni mungkin boleh DQ juga ni. Tapi betul, match DQ selepas Charlotte Flair kacau match ni. Kemudiannya mereka kena bantai lah dengan ni Raw Atroman. Disebabkan itu, dua-dua ini akan dapat match minggu depan, Alexa Bliss dan juga Charlotte versus Bella Twins, untuk menjadi one contender. So aku rasa boleh juga jadi triple threat ni kan, dekat WrestleMania pun cantik. Randy Orton dapat panggilan dari siapa pun tak tahu. Dia kata kau dah terlebih sangat ni, kau kena fixkan keadaan, kau kena minta maaf dekat Matt Cardona. So Randy Orton pun naiklah ke ring, menyeru Matt Cardona naik ke atas pentas, dan Matt Cardona pun muncul. Randy Orton minta maaf yang dia apa buat dekat backstage tadi. Dia kata aku kena sampuk lah apalah, padahal tak dengar pun lagu dia. Tak faham lah aku. Aku tak suka betul lah Randy Orton heel macam ni. Dia macam seolah-olah John Cena kau tu tahun lepas. Sebiji. Tapi tak adalah John Cena dengar suara-suara tu. Tapi kau nak jadi ganas disebabkan hilang pendirian kau dengan dia kata-kata hati kau. Orang dah berharap dah nak tengok Randy Orton 2009. Tapi itulah, dia bawa watak heel pun orang still suka. Itu yang masalahnya Randy Orton. Tapi dah minta maaf, dia kasih low blow sekali dekat si Matt Cardona. Lepas tu dia ikat steel chair tu dekat tangan si Matt Cardona, pump satu kali. Nampak macam jahat sikit lah kan. Lepas tu diorang terus menenangkan keadaan Randy dan juga Matt Cardona ni. Ni kira dah hilang share, dah hilang lah. Ini bukan Randy Orton dah ni. Dia dah kena rasuk dah ni. Tapi aku ingatkan dia akan terhenti dekat situ. Tidak. Ni si Jacob Fatu kan, Drew McIntyre ni tak habis-habis lagi bergaduh. Sampai duduk dekat tepi balkoni tu, apalah sangat kan. Bergaduh sampai piu berbuk ke bawah. Dah menjadi masalah. Aku harap diorang dua ni dapat match dekat WrestleMania, dan stipulation dia mesti yang best-best. Aku tak nak stipulation one-on-one. Aku nak stipulation mungkin boleh ke street fight yang lebih hardcore. Dah sampai ni kan, sampai terjun-terjun kan, kasihlah. Lepas tu habislah SmackDown semalam. Macam mana? Semalam Raya hari kedua.